Saya fascinate gila tengok podcast ni, Ustaz Farhan Da'i ni dengan Yusof. Apa benda yang buat saya terkesan sangat tu adalah last tu dia share, dalam hidup ni kita ada dua tujuan saja. Satu adalah keperluan hidup dan satu lagi adalah tujuan hidup. Keperluan hidup ni ada 5. Pakaian, kenderaan, makan minum, tempat tinggal, pasangan. Dan tujuan hidup tu pula ada 2. Satu, mengabdikan diri kepada Allah, dan satu lagi membawakan manusia kepada Allah. Kita hari-hari sibuk duk fikir pasal macam mana nak lengkapkan 5 benda ni, 5 keperluan ni. Sedangkan kalaulah 5 keperluan yang kita tak ada kat dunia ni, nanti dekat akhirat Allah akan bagi. Tapi 2 tujuan yang kita tak buat ni nanti dekat akhirat Allah akan tanya, apa tujuan hidup kamu? Kamu bawa tak orang lain kepadaku? And kau abdikan tak diri kau kepada aku? So apa benda yang saya nak cakap kat sini, bukan tak boleh kejar 5 keperluan ni, boleh, tapi bawalah menuju ke 2 tujuan hidup ni, which is mengabdikan diri kepada Allah dan bawa manusia berjumpa dengan Allah. Itu je lah tujuan hidup kita. Apa lagi yang kita nak harapkan? Sedangkan tujuan hidup kita ni adalah di akhirat sana. Semoga bermanfaat.